Sementara itu di Mahkamah Session Butterworth, dua wanita iaitu Nur Alia Nadira Cik Hassan 22 tahun dan Nurul Natasha Muhammad 23 tahun merupakan antara 8 individu dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang geng adik labu besar pada tahun lalu. Mereka berdua didakwa bersama-sama Muhammad Samirin Sahrom, 35 tahun, Muhammad Aizat Rosmadi, 28 tahun, Aizal Abu Bakar, 23 tahun, Muhammad Zaini Yusof, 27 tahun, Muhammad Azizi Abdul Ghaffar, 22 tahun dan Muhammad Fitri Abdul Karim, 31 tahun. Kesemua tertuduh mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan asingan terhadap mereka di hadapan Hakim Roslan Hamid. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan berikutan kes berkenaan berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kesemua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 130V-1 Kanun Kesiasaan Akta 574 yang jika sabit kesalahan boleh dipenjara antara 5 hingga 20 tahun. Mahkamah tidak menawarkan sebarang jaminan terhadap kesemua tertuduh dan kes akan disebut semula di Mahkamah Tinggi pada 4 Mei depan.